Tiga sebab kenapa seseorang itu susah ataupun gagal dalam buat simpanan. Yang pertama tuan-tuan, dia mengamalkan konsep terima gaji belanja dahulu, lebih baru nak simpan. Hakikat sebenar tuan-tuan, apa yang berlaku apabila dia belanja dulu, akhir bulan tidak ada duit dan maka tidak ada saving tuan-tuan. Cara yang betul adalah kita simpan dahulu, terima gaji simpan dahulu, lebih baru dibelanjakan, baru kita akan ada simpanan. Yang kedua tuan-tuan, sebab kita gagal dalam buat simpanan kerana kita tak baca buku kewangan tuan-tuan. Kita tak baca buku berkaitan dengan tabungan, berkaitan dengan pengurusan kewangan, berkaitan dengan simpanan emas, berkaitan dengan pengurusan hutang dan sebagainya. Maka kita tidak ada ilmu berkaitan dengan duit, berkaitan dengan pengurusan duit, maka kita akan gagal menguruskan kewangan kita. Jadi langkah seterusnya adalah tuan-tuan perlu baca buku. Contohnya buku Emas Bertahan Ketika Gawat yang ditulis oleh mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Yang ketiga tuan-tuan, disebabkan tuan-tuan tidak ada circle yang nak menuju ke arah financial freedom, yang nak menuju ke arah kebebasan kewangan. Mungkin circle yang tuan-tuan ada sekarang, orang-orang yang suka berhutang, orang-orang yang tak suka saving. Maka tuan-tuan pun terikut-ikut dengan gaya hidup mereka, tak ada saving, hutang yang banyak. Maka kita kena ubah circle kita, ubah kepada circle yang nak kepada saving, nak kepada financial freedom. Jadi anda kata tuan-tuan nak mulakan simpanan emas bersama dengan public gold, supaya tuan-tuan berjaya wujudkan saving, maka boleh cuba menyimpan emas bersama public gold di bawah bimbingan tim G100 Network. InsyaAllah tuan-tuan pun akan jadi kaya dengan simpanan emas. Nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan public gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.